Ni 3 ekor ni. Seseh rempit ni. Dia main kat sini. Kat sini dia kejar, dia tangkap anak ikan kat sini. Daripada sana ujung jambu air tu dia attack dari situ sampai kat bawah ni, sini. Selalunya dia strike kat kawasan sini. Ikan gohok ni biasa duduk ujung-ujung julai-julai macam ni lah. Dia geba-geba sikit kan. Bawah ni ada batu ni. Tu nampak tu ada batu tu. Sikit lah. Dia attack sampai sini. Tu jambu air. Dekat atas tu pun ada, tapi kita nak baling tu susah sikit. Jadi kita duduk sini lah. Kau duduk sini, kau baling kat sini je lah. Ada tu lagi atas tu. Kecil-kecil anak ikan menangkap tu. Tengok je lah. Tu dia. Tadi 4 ekor. Terjatuh seekor. Dapatlah 3. Kita turun bawah, kita tengok dekat belah bawah ada lagi tak.